Orang dulu kahwin awal tapi bertahan sampai hujung nyawa. Orang sekarang kahwin lambat-lambat, hanya bertahan beberapa purnama. Orang dulu tak ada apa-apa, kahwin, lalu membina segala-galanya. Orang sekarang ada semua benda, kahwin, tapi tak membina apa-apa. Orang dulu ada rumah kecil, rasa macam syurga. Orang sekarang ada rumah besar macam istana, tapi rasa macam penjara. Orang dulu suami kerja seorang, cukup satu keluarga makan. Orang sekarang dua-dua kerja, tapi macam tak cukup-cukup. Orang dulu bila ada ahli keluarga yang tua, pakat jaga sama-sama sampai hujung nyawa. Orang sekarang bila ada orang tua, pakat-pakat tak nak jaga. Kenapa? Fikir-fikirkanlah. Maka moral of the story, hari ni kita mungkin nak cari orang yang sempurna, tapi kita lupa nak jadi orang yang sempurna. Dan kita memang tak boleh jadi orang yang sempurna pun. Cuma jadilah yang terbaik. Dan bersyukurlah. Jadilah pasangan yang bersyukur. InsyaAllah. Siapa bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat. Wah.